Kalau korang jenis yang bawa kereta takut duduk dalam tu rendah ataupun tak nampak depan bonet, risau nak bawa, kereta ni sangat sesuai Yaris Cross sebab dia jenis yang SUV, dia tinggi dan driver side dia ada power adjust seat. Jom Viko tunjuk kat korang. So kalau kita duduk kat driver side, boleh guna sini untuk adjust ke depan, ke belakang. Yang sini depan naik ataupun satu kerusi dia naik, ni yang santai punya. So dia ada 8 way, boleh adjust. Itu macam Viko masuk dalam ni kan. Okay, kalau orang comel-comel macam Viko, tak payah risau kakinya tak sampai sebab ni kita tolak depan. Dia boleh sangat depan. Nampak tak? Kaki pun dah sangkut dah. Okay, lepas tu dia boleh tinggikan lagi sini dengan satu seat ni. Dia boleh tinggi lagi. Nampak tersangkut dah kaki I. Dia boleh sangat tinggi. Okay, ni yang maksimum. So kalau I duduk macam ni, memang akan nampak depan bonet dan sangat luas lah. Okay, memang akan confident kalau you adjustkan seat ni. And then kecil-kecil pun boleh bawa SUV. So tadi Viko dah adjustkan seat position yang macam ni. Inilah pandangan Viko. Boleh nampak kan? Lepas tu kan, dia sangat luas pandangan dia. And then bonet depan pun kita boleh nampak lagi. So, Viko rasa memang sangat sesuai dengan perempuan yang selalu bawa seorang. Okay, hantar anak pergi sekolah, balik sekolah ataupun pergi kerja, balik kerja punya. Sangat sesuai ambil kereta Yaris Cross ni. Kalau korang nak tahu details dia yang lagi lanjut tu, boleh terus WhatsApp Viko. Ataupun kalau nak semak loan secara percuma pun boleh terus WhatsApp Viko. Okay, sedia membantu. Tolong korang dapatkan kereta idaman. Apa yang nak tahu, komen dekat bawah. Nanti Viko boleh jawabkan. Okay, bye.